kencing manis dan juga darah tinggi. Lepas tu mata dia dah ada katarak. Dia seorang yang sangat tidak mempercayai saya. MLM no. Okey, dia tak suka, dia tak apa semua, dia takkan bagi support kalau saya makan. Alah, itu semua tu tak ada tu dah. Sekali dia jatuh sakit, dia masuk ward. Okey, dia punya bacaan darah tinggi dia, doktor kata kalau lambat boleh jadi stroke tu. Berapa Pak? 200 lebih kan? Bawah 100 lebih. Memang boleh kena stroke. Saya bagi dia makan epi 1 secet. Lepas tu saya tinggalkan dia, saya balik rumah. Lepas tu doktor telefon, Kak boleh bawa suami balik. Bacaan dia dah turun. Okey, bawa dia balik. Lepas tu pantau je lah dekat rumah. Lepas tu dia punya katarak, saya sampai takut naik kereta dengan dia. Saya cakap, kalau dia buat kereta saya rasa macam tak selamat. Sebab mata dia sebelah ni ada katarak tu, macam dia dah tutup separuh kan. Dia bukan semua, separuh sini. Bila dia bawa kereta, dia nampak line yang tengah tu macam double. Kan kalau kita masuk abuk lah contoh, mata kita kan pemandangan kan lain kan. Tapi sekarang Alhamdulillah saya suruh dia makan epi. Sekarang ni dia kata epi ni sangat bagus. Dan dia kata dengan saya, dia takkan berhenti sehingga seumur hidup. Okey, sekarang ni dia boleh memandu dengan baik. Dia punya reflux dia berapa? 6. Dulu nak dapat dia punya ni 27 pernah capai. Dia punya darah tinggi pun sekarang pun rendah dah kan? 4, 5. Doktor semua pelik. Cik Amar sekarang dah bagus lah, dia kata. Tapi dia kata dia nak berhenti makan ubat hospital kan. Saya cakap jangan dulu, sehingga doktor yang suruh berhenti. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Marani. Saya ambil kesempatan. Masa saya mula-mula ada dulu, saya minta pendapat Dr. Marani juga yang pasal saya punya pertumbuhan tu. Dan Dr. Marani dia cadangkan supaya saya tidak buat biopsi lah. Dan saya memang tak buat pun. Sebab kalau buat biopsi ni bukan kalau ada orang klinik sistem mahangan. Sebab kalau dah toksik nanti saya takut benda tu akan merebak. Jadi saya tak buat lah sehingga sekarang ni.